Kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini, kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini, kita cerita berita dari Sabah Info. Hak 40% Sabah ditangguh lagi. Kerajaan negeri bangkit bantah tahun-tahun yang hilang. Persoalan yang kita mahu lontarkan kepada pendengar hari ini, kenapa permohonan penangguhan ini dibuat ketika rundingan masih berjalan? Adakah ini sekadar proses undang-undang biasa atau sebenarnya menunjukkan sesuatu yang lebih besar sedang berlaku di belakang tabir? Dan yang paling penting sekali, adakah ini saat penentuan sama ada Sabah akhirnya mendapat hak keuangannya selepas puluhan tahun? Pendengar, Kita FM, isu hak 40% Sabah sebenarnya bukan isu baharu. Ia adalah isu yang sudah wujud sejak pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Dalam Perlembagaan Persekutuan, terdapat peruntukan yang jelas bahawa Sabah berhak menerima pemberian khas yang bersamaan dengan 40% daripada hasil bersih persekutuan yang dikutip di Sabah. Maknanya secara mudah, apabila kerajaan persekutuan mengutip hasil daripada Sabah melalui cukai, duty atau hasil ekonomi lain, sebahagian daripada hasil itu sepatutnya dikembalikan kepada Sabah melalui formula khas ini. Tujuannya pada waktu itu sangat jelas. Sabah dan Sarawak menyertai Malaysia sebagai wilayah yang masih kurang membangun berbanding semenanjung. Maka pemberian khas ini diwujudkan untuk memastikan kedua-dua negeri ini mempunyai sumber keuangan yang mencukupi untuk membina infrastruktur, memperkukuh ekonomi dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Namun, perjalanan sejarah tidak berlaku seperti yang dirancang. Pada tahun 1974, formula asal ini tidak lagi digunakan secara penuh. Sebaliknya, Sabah menerima bayaran tetap yang jauh lebih kecil daripada nilai sebenar yang mungkin diperoleh melalui formula 40% tersebut. Dan di sinilah bermulanya satu tempoh panjang yang kini sering disebut sebagai tahun-tahun yang hilang. Tempoh dari 1974 hingga 2021 dianggap sebagai tempoh di mana hak keuangan Sabah tidak dilaksanakan sepenuhnya seperti yang termaktub dalam perlembagaan. Pendengar Kita FM, bayangkan selama hampir 5 dekad, 50 tahun, jika benar Sabah sepatutnya menerima 40% hasil bersih persekutuan setiap tahun, berapakah jumlah sebenar yang sepatutnya telah diterima oleh negeri ini? Kita tidak bercakap tentang angka kecil. Ada penganalisis yang berpendapat jika pengiraan sebenar dibuat secara menyeluruh, jumlah yang terlibat mungkin boleh mencecah puluhan atau bahkan ratusan bilion ringgit. Itulah sebabnya isu ini menjadi sangat sensitif kerana ia bukan sekadar isu undang-undang. Ia juga isu kewangan negara yang sangat besar. Pendengar Kita FM, pada tahun 2025, satu perkembangan penting berlaku. Mahkamah Tinggi membuat keputusan bahawa Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sabah perlu mencapai persetujuan mengenai pemberian khas ini dalam tempoh 180 hari. Mahkamah juga menetapkan satu tarikh akhir yang jelas iaitu 15 April 2026. Ini bermaksud rundingan perlu diselesaikan sebelum tarikh tersebut. Sepanjang tempoh itu, kedua-dua pihak diberi peluang untuk bertukar data, membuat pengiraan dan mencari formula yang boleh dipersetujui bersama. Menurut kenyataan terbaru daripada Peguam Besar Negeri Sabah Datuk Brandon Keith Soh, kerajaan negeri sebenarnya sudah mengambil bahagian secara aktif dalam proses tersebut. Pelbagai sesi libat urus telah diadakan, mesyuarat teknikal berlangsung, pertukaran maklumat dan pengesahan data juga sedang dilakukan. Maknanya, dari sudut kerajaan negeri, proses rundingan itu sedang berjalan. Namun di tengah-tengah proses ini, muncul satu perkembangan yang mengejutkan. Peguam Negara Persekutuan mengfailkan permohonan di mahkamah untuk menangguhkan pelaksanaan perintah Mahkamah Tinggi tersebut. Perkembangan ini menimbulkan banyak persoalan dalam kalangan rakyat Sabah.
Kerana apabila sesuatu keputusan mahkamah sudah dibuat, langkah seterusnya biasanya adalah pelaksanaan. Tetapi apabila muncul permohonan untuk menangguhkan pelaksanaan itu, ia memberi gambaran bahawa mungkin ada perkara lain yang sedang dipertimbangkan oleh pihak persekutuan. Pendengar Kita-Kita FM, Kerajaan Sabah dalam kenyataan rasminya menegaskan satu perkara yang sangat jelas. Mereka akan membantah permohonan penangguhan tersebut. Kerajaan negeri juga menegaskan mereka tidak pernah melengah-lengahkan proses rundingan. Malah, mereka menegaskan bahawa mereka komited untuk memastikan keputusan Mahkamah Tinggi itu dilaksanakan seperti yang diarahkan. Ini menunjukkan bahawa kerajaan negeri mahu proses ini diteruskan tanpa penangguhan. Dan jika persetujuan tidak dapat dicapai menjelang tarikh akhir, perlembagaan sebenarnya sudah menyediakan satu mekanisme penyelesaian. Di bawah peruntukan tertentu, seorang penilai bebas boleh dilantik untuk menentukan jumlah pemberian khas tersebut. Apa yang menarik ialah keputusan penilai bebas itu akan menjadi mengikat kepada kedua-dua pihak. Maknanya, apabila sampai ke tahap itu, tiada lagi ruang untuk menangguhkan atau memanjangkan rundingan tanpa had. Pendengar, Kita-Kita FM, di sinilah kita perlu melihat isu ini dari sudut yang lebih besar. Kerana isu hak 40% ini bukan sekadar isu keuangan, ia juga berkait dengan persoalan kepercayaan antara Sabah dan Persekutuan. Selama bertahun-tahun, banyak rakyat Sabah merasakan bahawa hak negeri mereka tidak dilaksanakan sepenuhnya. Isu royalti minyak, isu pembangunan infrastruktur, isu jurang pembangunan antara Sabah dan wilayah lain. Semua ini sering dikaitkan dengan persoalan sama ada Sabah benar-benar mendapat bahagian yang adil dalam sistem persekutuan. Dan sebab itulah apabila isu 40% ini kembali dibincangkan secara serius di mahkamah, ramai rakyat melihatnya sebagai satu peluang untuk memperbetulkan sejarah. Namun pada masa yang sama, kita juga perlu melihat realiti politik dan ekonomi negara. Jika jumlah sebenar yang perlu dibayar kepada Sabah sangat besar, ia juga akan memberi kesan kepada keuangan persekutuan. Bayangkan jika jumlah yang terlibat mencecah ratusan bilion ringgit. Kerajaan persekutuan perlu mencari cara untuk menampung kewajipan itu tanpa menjejaskan kestabilan fiskal negara. Jadi, di sinilah rundingan menjadi sangat penting kerana kedua-dua pihak perlu mencari satu formula yang adil tetapi juga realistik dari sudut keuangan negara. Pendengar, Kita-Kita FM, kita juga perlu bertanya satu soalan yang jarang dibincangkan secara terbuka. Jika Sabah akhirnya menerima jumlah kewangan yang jauh lebih besar melalui formula 40% ini, adakah ia benar-benar akan mengubah lanskap pembangunan negeri? Kerana wang sahaja tidak mencukupi, pengurusan yang baik juga sangat penting. Sabah mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar, sumber minyak dan gas, sumber perikanan, sektor pelancongan yang luar biasa, hutan hujan tropika yang menjadi khazanah dunia. Jika sumber kewangan yang lebih besar digabungkan dengan pentadbiran yang cekap dan perancangan pembangunan yang jelas, Sabah sebenarnya mempunyai peluang untuk berkembang jauh lebih pesat daripada sekarang. Tetapi jika wang itu tidak diurus dengan baik, maka peluang besar ini juga boleh terlepas begitu sahaja. Pendengar, Kita-Kita FM, kita kini berada di satu titik penting dalam sejarah isu ini. Tarikh akhir rundingan semakin hampir. Kerajaan Sabah sudah menyatakan pendiriannya bahawa mereka akan menentang sebarang usaha untuk menangguhkan keputusan mahkamah. Sementara itu, pihak persekutuan pula masih melalui proses undang-undang yang sedang berlangsung. Apa yang berlaku dalam beberapa bulan akan datang mungkin akan menentukan hala tuju hubungan keuangan antara Sabah dan Persekutuan untuk masa yang sangat panjang. Adakah isu tahun-tahun yang hilang akhirnya akan menemui penyelesaian atau adakah ia akan menjadi satu lagi episod rundingan yang berlarutan selama bertahun-tahun? Pendengar, Kita-Kita FM, sebelum kita mengakhiri segmen hari ini, kami ingin mendengar pandangan anda.
Adakah tindakan kerajaan Sabah membantah penangguhan ini sesuatu yang wajar? Adakah kerajaan persekutuan patut meneruskan pelaksanaan keputusan mahkamah tanpa sebarang penangguhan? Dan satu soalan paling penting, jika Sabah akhirnya mendapat hak 40% ini sepenuhnya, adakah ia benar-benar akan mengubah masa depan negeri Sabah? Tulis pandangan anda di ruangan komen kerana suara rakyat sangat penting dalam perbincangan seperti ini. Itu dia ulasan dari Kita-Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa, kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.